Okay guys, what's up? Hari ni saya nak review sound card yang mini. Tapi sound card ni antara yang model terbaru sekali lah, iaitu sound card M1. Yang best tentang sound card ni, korang boleh tengok kat sini, ambil pakai satu wire saja untuk sambungkan kepada phone kita supaya kita dapat audio quality yang best. Okay, sebab apa boleh pakai satu wire je? Sebab sound card ni dia ada built-in microphone guys. Jadi korang tak perlu sambung lagi mikrofon. Biasanya kalau sound card mini ni korang akan dapat mikrofon mini lah. Tapi yang ini dia tak ada mikrofon mini sebab dia ada built-in. Okay, biasanya ambil gunakan mikrofon mini macam ni lah. Kalau korang nak lebih feel lagi, jom kita try plug in mikrofon mini pula. Okay guys, jadi dia punya feel dia macam ni lah bila korang plug in mikrofon. Of course, bila korang plug in mikrofon, dia lagi sedap lah. Okay, jadi sound card ni macam sound card yang besar-besar juga. Korang boleh plug in any kind of microphone dengan 3.5mm connection. Okay, jadi tak ada masalah untuk korang guna condenser mic yang besar-besar sikit tu yang pakai 3.5mm. Of course, kalau condenser mic yang pakai phantom power tu tak boleh lah. Okay, jadi yang pakai 3.5mm tu korang boleh, ni dynamic mic ke apa boleh. Okay, yang ini juga ada banyak mode lah untuk mikrofon. Korang boleh tengok kat situ, dia ada 4 mode untuk mikrofon, dan bila boleh tukar-tukar dia akan berubah-ubah. Okay guys, jadi setup sound card macam ni Amdik suka lah untuk portability kan. Kalau kita nak record video dan sebagainya, kita boleh bawa ke mana-mana sahaja untuk recording. Okay guys, selain daripada tu, korang juga dapat soundboard dia. Maknanya korang boleh tepuk tangan tepuk tangan dan sebagainya lah. Ada soundboard kat sini, dan specialnya untuk sound card baru ni, iaitu model M1 ni, korang dapat 2 customizable button. Okay, zaman sekarang ni kalau korang beli sound card, dia ada customizable button, dan yang ini juga tidak terkecuali lah, iaitu korang boleh tekan ni lama-lama untuk record. Lepas tu korang boleh guna sebagai customized button pada soundboard korang lah. Contohnya lah, jom kita try follow tag dip. Nampak tu? Okay, jadi korang boleh record voice sendirilah. Okay, sound card macam ni juga korang boleh connect kepada second devices korang, tablet korang ke phone korang ke, untuk mainkan music, dan dia boleh masukkan, dan korang boleh gunakan sebagai karaoke mode. Korang ada vocal removal juga. Jadi dia adalah macam mini karaoke machine jugalah. Kalau korang biasa tengok review Amdik dekat TikTok tu, benda-benda macam ni dia macam portable karaoke lah. Okay, selain daripada tu, untuk korang yang suka praktis bersyarah ke, praktis karaoke ke, praktis vokal kan, apa yang best tentang sound card kecil macam ni, korang tak perlu sambung kepada phone pun, dia dah berfungsi dah. Korang hanya cocok saja headphone, dan korang boleh dengar suara sendiri sambil korang boleh tukar-tukar mode mikrofon. Jadi kalau korang nak praktis vokal dan sebagainya pun best juga. Jadi kalau korang berminat dengan sound card M1 ni guys, ambil letak link, product link dalam video ini sendiri kalau korang nak check out. Tapi kalau korang just browsing kan, Ambil pun memang review banyak sound card dekat sini dan juga dekat TikTok. Jadi jangan lupa follow Amdik untuk gadget-gadget terbaik guys. Okay, peace out. Nice whisper.